Jadi contohnya dalam surah Al-A'raf 28, macam mana kita nak, apa yang Allah kata nak bagi pada kita untuk kita mengatasi perasaan kita, kisah hati kan, Puan kata tadi, Al-Quran. Okey, contohnya dalam surah Al-A'raf, zikir tu meranukan hati kita. Itu satu. Yang keduanya, Quran itu satu panduan hidup kita kan. Allah kata tadi Puan jawab tu sebagai untuk hidup kita di dunia ni sebagai panduan. Yang kedua, pasal tujuan Al-Quran diturunkan, Allah cakap dalam surah Sad ayat 29. Allah kata Allah turunkan kitab ni dengan penuh mubarakah tu banyak sangat kebaikan supaya kita tadabbur Al-Quran. So macam tadi tadabbur pun cakap baca tafsir dia kan. Kita tak nak berhenti dekat tafsir je. Kita nak faham apa yang dia cakap. Supaya bila kita baca tu, Allah cakap pasal aku tu. Contoh macam abang kalau nak healing, abang buat apa? Me time kan, orang kata kan. Me time kan. Relax, santai-santai. Abang biasa buat apa? Di rumah ke? Rumah. Atau pergi ke rumah lah. Rumah. Makan-makan tu. Pergi makan-makan apa semua lah macam tu lah. Kalau tak ada makan lapar pun sini lah. Tujuan Al-Quran ni yang perlu untuk manusia. Kita makan. Kalau ada satu ribat-ribat. Kita lah kan. Kita lah kita mengingati. Al-Quran tu sebab Allah Ta'ala. Kalau kan Allah Ta'ala yang turunkan kan. Mengingati lah. Yang kita lupa pada Al-Quran. Okay, so kalau kita tengok sini kan, Allah turunkan Al-Quran untuk kita tadabbur, faham, bukan sekadar baca. Sebab Al-Quran kalau kita baca dia bahasa Arab, tak faham pun. So kalau kita ada terjemahan Al-Quran yang ada terjemahan tu, kita baca, kita faham tapi faham selapis je. Tahu tak apa sebenar tujuan Al-Quran tu diturunkan pada kita? Sebagai petunjuk. Petunjuk kan. Tujuan Al-Quran itu diturunkan supaya untuk kita bertadabbur. Maksud tadabbur di sini kita baca dan kita faham ayat-ayat Quran tu. Bukan kita baca saja, kita tak faham maksud dia. Dan kita baca, kita hayati pengajaran daripada Al-Quran tu. Apa tujuan kenapa Allah turunkan ayat itu, maksud dia. Kita hayati dan kita kaitkan dengan diri kita. Dan kita hayati, kita gunakan ayat Quran itu untuk dalam kehidupan kita lah. Kita memperbaiki diri kita, kita berubah. Okay, kita orang nak buat survey sikit. Tanya, ada 3 soalan nak tanya. Okay, soalan yang pertama, kalau ada healing macam stres ke, ada sedih ke, selalu healing buat apa? Healing kalau dulu waktu zaman-zaman diploma tu sebab dekat Uniza, sekitar Uniza tu kan banyak pantai kan. Duduklah tepi-tepi pantai tu. Duduk situ. Stres-stres nak exam semua macam tu kan. Lepas tu hilang tak stres tu? Hilang lah sikit. Okay. Pada pendapat adik, apa tujuan utama Al-Quran tu diturunkan? Al-Quran diturunkan memangnya untuk inilah, untuk jadi panduan untuk orang Islam, untuk panduan dalam segala hal. Okay. Pernah dengar tak tadabbur Al-Quran? Pernah. Okay. Apa yang adik faham pasal tadabbur Al-Quran? Tadabbur ni kita memahami, kita menyelami ayat-ayat Al-Quran tu untuk kita apply dalam kehidupan seharian. Bagus. Adalah biasalah dengan baca Quran, ada terjemahan apa semua tu. Kita ni buat social eksperimen lah berkenaan dengan Al-Quran. Kita ada 3 soalan. Soalan pertama, kalau macam Nazura stres ke sedih apa kan, apa cara healing Nazura? Saya macam ni lah, santai, relax, ya. Ambil nafas ambil nafas betul. Kalau kita rasa ni, kita solat lah. Alhamdulillah. Okay, yang soalan kedua, boleh tak Nazura share kan apa tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita? Sebagai apa? Juga untuk dia akhirat esok, dan pendidikan untuk diri kita sendiri juga. Dan Quran tu boleh untuk membaca untuk niat
untuk semua orang. Untuk semua orang. Untuk semua orang lah. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, soalan ketiga kan. Nazura pernah dengar pasal tadabbur Al-Quran? Benar tapi dah lama tak Okay, apa yang Nazura faham tentang tadabbur Al-Quran? dengar hadis tu dan kita baca Al-Quran semua tu. Saya tahu tu je. Okay, tak apa. Dah lama tak Tak apa. So yang kedua soalannya tadi tu tujuan Al-Quran kan. Tujuan Al-Quran ni Allah bagi kat kita bukan saja untuk jadi panduan hidup kita kena fahami. Maksudnya kita tak boleh kita fahami dia untuk jadi kita punya cara hidup kita lah. Sampai selalunya apa cara yang orang kata yang nak release tu lah orang kata. Kat sini lah release. Macam ni lah. Kalau tiap minggu ada training kan. Ada game ke, kakak join sekali dengan anak-anak. Itu salah satu cara lah. Baca masuk rumahan dia. Dan kita dah baca tu, kita ambil pengajaran. Contohnya apa? Allah kata Al-Quran surah solat. Kita baca tu, faham, kita kena buat lah. Mula kita dapat pengajaran daripada ayat tu. Yang kedua tentang Al-Quran. Al-Quran itu kan sebagai guidance. Very correct. Jadikan dia panduan dalam surah Thank you. As-Sad. Thank you. Dalam Al-Quran ni itulah dia. Itulah mesejnya kan. Dan ketiga adalah tadabbur. Tadabbur ni betul dengan memahami. Dia bukan sekadar membaca. Kita baca, kita faham dan kita apply itu our self. Ada kita renungkan ada kaitan dengan lutut. Dan kita ambil pengajaran dalam ayat-ayat dalam Quran tu lah. Kenapa Allah katakan untuk orang-orang kafir tapi itu yang kena ambil pengajaran tu. Itulah maksudnya. Okay, jadi terima kasih kerana luangkan masa untuk kami. Okay, daripada kami saya ada boleh tengok dekat ada